Assalamualaikum. Jom masak apa yang ada je. Musim-musim raya haji ni daging kan banyak. Jomlah kita buat bakso daging lembu. Okey, mula-mula sekali kita rebus daging dulu. Daging tu saya guna daging sikit dengan tulang. Saya rebus guna pressure cooker Noza. Saya set 50 minit. Noza ni dah lama dah. Dah kemek dah pun, tapi boleh guna lagi. Jadi saya set 50 minit, tunggulah dia masak. Okey, dah cukup 50 minit. Saya buka, saya lepaskan wok dulu tau. Bahaya ni. Lepas tu saya alihkan daging rebusan tu dalam periuk lain sebab saya nak masak atas dapur. Okey, lepas tu air rebusan tu saya tapis tau. Sebab kadang-kadang ada tulang daging tu yang hancur-hancur tu kan. Lepas tu ini untuk tumis dia. Bawang putih, bawang merah, buah keras dengan lada putih, biji lada putih. Saya blender sekali. Okey. Lepas tu kita pun tumislah bahan blender tadi. Minyak jangan banyak tau. Sikit je sebab dalam rebusan daging tu dah ada minyak kan, keluar minyak dia. Lepas tu dah kering sikit, kita pun masukkan ke dalam air rebusan tu. Masuk semua sekali. Lepas tu tambah air sikit lah. Tambah air sikit. Tunggulah dia mendidih. Kita bubuh bahan perasa dulu. Bubuh serbuk lada putih. Lambat pula. Serbuk lada putih yang jenama Ajinomoto tu kan. Haji naik motor. Tu bubuh sikit. Lepas tu bubuh serbuk perasa dan garam. Okey. Tunggu dah mendidih. Barulah kita masukkan berbola daging. Berbola daging tu saya guna yang brand ni lah. Lembut daging tu kan. Brand ni, brand Food Industry Muhammad Armaya. Nanti saya tulis lah kat situ. Okey, masukkan sikit-sikit lah sebab air rebusan tu macam penuh kan. Rebus sikit-sikit, slow-slow. Lepas tu sambil kita tunggu mendidih tu, kita rebus lah bihun terus. Senang nak makan sekali je lagi kan. Tu. Okey, dah siap. Tunggu mendidih je lah. Jangan buat api slow je, bagi dia sentiasa panas. Nak makan bakso ni elok panas-panas. Kan. Lepas tu ni dah siap. Saya dapat resipi ni daripada Indonesia, memang original Indonesia lah. Daripada mat abang saya dulu. Dah lama dah, saya dulu selalu juga buat. Ni saya ajar resipi ni untuk korang. Cuba tahu, resipi ni memang sedap. Ni dah mendidih tu, eloklah kita bubuh dalam bihun. Nanti saya tulis bahan-bahan dalam bihun tu. Bubuh apa kan. Biasanya bawang goreng, daun bawang. Cili tu saya buat cili kicap je. Macam kita makan tu, sebab saya tak berapa minat sangat cili style Indon tu kan. Dia warna merah macam tu kan. Saya sukanya ada kicapnya. Jadi kita tak payah berkicap dah. Tambahlah sos cili sikit. Perahan limau kasturi, sedap. Try buat resepi bakso daging. Selamat mencuba. Terima kasih.